Selamat sejahtera semua. Dalam video hari ini kita nak tengok cara yang senang kita boleh gunakan untuk cari 15 kuasa 2 ataupun 25 kuasa 2 ataupun 35 kuasa 2, so on. Okey, yang pertama biasanya kita tekan kalkulator, kita boleh dapatkan jawapan. Tetapi sebenarnya kita boleh guna satu trik untuk dapatkan jawapan lebih cepat daripada kalkulator. Contoh, kita cuba carikan nilai ataupun jawapan untuk 15 kuasa 2. Caranya adalah sangat senang. 5 kuasa 2 kita tahu iaitu 25. And then sini ada 1. Ambil 1, darab dengan nombor yang seterusnya selepas 1. Selepas 1, 2. And then 3, 4, so on. So lepas 1 adalah 2. So kita ambil 2 dan darab 1 darab 2. Jadi yang ni adalah 2. Yang 25 ni kita tulis je 25. Jadi jawapan untuk 15 kuasa 2 adalah 225. Kita cuba pula untuk 25 kuasa 2. Untuk 25 kuasa 2, yang ni 5 kuasa 2, 25. Yang ni 2. So 2 darab dengan nombor seterusnya. Selepas 2 adalah 3. So 2 darab 3. 2 darab 3 adalah 6. Yang 25 ni kita tulis je 25. Jadi 25 kuasa 2 adalah 625. Sama juga kalau 35 kuasa 2 ataupun 95 kuasa 2. Contohnya 95 kuasa 2. Yang ni adalah 25. Yang ni 9. Selepas 9, nombor seterusnya adalah 10. Saudara dengan 10. Jawapan akhir kita adalah 90. Ini 25. 95 kuasa 2 adalah 9025. Trik ni boleh gunakan untuk apa-apa nombor yang belakang dia ada 5. Tak kisah dekat sini ada nombor apa. So yang ni saja untuk video kali hari ni. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Sekian, terima kasih.